Assalamualaikum. Salam. Aku daripada SMK tu. Nak tanya kau soalan. Apa pandangan kau pasal pembangunan kat Merlimau? Pembangunan Ha. aku rasa okey lah pembangunan kat sini. Menarik. Dari yang apa diajukan oleh dia pihak itu dekat lah. Contoh aktiviti macam mana? Macam kita buat gotong royong, boleh jamban macam tu. Apa infrastruktur yang ada kat Merlimau ni yang bagi kau menarik? Ada kod pusat lah. Satu. Intern ada. Kod makro ada. Memudahkan saya sebagai seorang yang boleh tanya buat intelitan. Ya. Ya, Merlimau ni memang surga untuk belajar lah. Ya, sempurna lah saya. Terima kasih. Apakah cabaran atau masalah timbul akibat pembangunan pusat di Merlimau ini? Okey, yang saya nampak Jandas makin sesak lah, sebab saya nampak sekarang ni ramai lah student. Satu lagi, kawasan pun makin panas sebab bila bangunan banyak-banyak, dia orang kata apa, udara terhalang. Faham? Okey, itu saja. Terima kasih. Bagi warga Merlimau, bagaimana anda melihat masa depan Merlimau selepas melalui proses pembangunan ini? Saya rasa Merlimau akan jadi lebih maju pada masa akan datang sebab Merlimau ni ada potensi untuk menjadi tempat yang bagus untuk menarik pelancong untuk datang ke Merlimau. So, kalau kita bangunkan infrastruktur dekat Merlimau ni, saya rasa kita dapat tarik ramai lagi pelancong untuk datang ke sini. Assalamualaikum. Saya nak tanya boleh? Boleh? Sebagai penduduk tetap di sini, apakah langkah negatif yang boleh diambil dalam kepada pembangunan di sini? Sekarang ini kita orang guna teknologi solar. Solar ni dapat kurangkan penggunaan elektrik untuk sekurang-kurangnya kita nak keluarkan duit kan. So tak adalah rugi kat situ. Itulah saya punya cara kurangkan negatif pembangunan tu. Terima kasih. Alright, sama. Hello. Bagaimanakah sektor pendidikan mempengaruhi di kawasan ini? Pembangunan mempengaruhi sektor untuk beberapa perkara. Satu tu infrastruktur, lagi tu kemahiran turis, lagi akses inklusif, lagi apa? Teknologi digital. Okey, itu je. Okey, thank you.